walking to stage 4 of Petronas Tour de Langkawi 2025 stays between beautiful Kuala Terengganu and Kiraman. Over 141.5 kilometers, starting with a neutral section of 7K. Welcome to the state of Terengganu. Hari ini jarak perjalanan kita 141 km. For today, we try to win the stage, and then in the general, we try to fight for the GC. Alright, peringkat keempat Tour de Langkawi 2025 membuka tirainya dengan laluan daripada Kuala Terengganu ke Kemaman dengan jarak sejauh 140.8 km. Aksi kali ini cukup menarik dengan 3 zon pecutan dan 1 zon pendakian yang menanti pelumba, dan pastinya bukan sekadar menguji kelajuan tetapi juga ketahanan dalam misi memburu kemenangan, lebih-lebih lagi buat pelumba tempatan yang rata-ratanya berasal daripada Terengganu. Dan inilah dia sorotan perlumbaan Petronas LTDL 2025. Selepas melalui laluan yang agak panjang di perlumbaan peringkat yang ketiga semalam, hari ini para pelumba akan meneruskan kayuhan peringkat yang keempat dari Kuala Terengganu, di mana mereka akan menuju ke Kemaman dengan jarak perlumbaan sejauh 141.5 km, dan tumpuan akan terarah kepada pelumba-pelumba pecut, di mana laluan yang akan mereka harungi hari ini adalah laluan landai di sepanjang perlumbaan dengan hanya 1 zon pendakian yang akan mereka lalui. We know that it's not easy. Today the stage is completely flat, and after the big effort of yesterday, we must see what our legs say, because maybe we are a little tired, but okay, it's the same to everybody. We are really motivated to take the third victory and to try to take some more seconds in the sprint bonification to Aron. Probably it's going to be a sprint, and I hope I will have the power to do the same as 2 days ago. What do you think of the finale, the last few hundred meters? It's one of the technical finals of this Tour of Langkawi, so I think it will be high speed into the chicane. And that's going to be a crucial point to be in good position for the last 2 corners. I hope not only me, I think my teammate also Aci, he also faster now. And then we try together, see the planning. And then if I don't have the space, I think Aci have the space, he can go. And then we don't have too much pressure the race. I want just enjoy. I also want to see some people from Malaysia try to get some podium for the Langkawi. Para pelumba hari ini dilepaskan di dataran Batu Buruk, Kuala Terengganu untuk mereka menuju ke Kemaman dengan perlumbaan yang akan meliputi jarak secara keseluruhannya 141.5 km, dan tumpuan pasti akan terarah kepada pelumba-pelumba yang menyarung jersey utama
di mana jersey hijau Petronas dan juga jersey oranye KBS selaku Raja Pecut masih lagi kekal untuk menjadi milik Matteo Maluselli, dengan jersey polka dot Babos O2 pula dimiliki oleh Patrick Eddy, dan Vadim Pronsky memulakan perlombaan dengan menjarun jersey putih rakan muda terbaik Asia. Dan inilah laluan yang akan diharungi oleh para pelumba dengan membabitkan 3 zon pecutan secara keseluruhannya. Dengan zon pecutan yang pertama akan berlaku di Marang di kilometer 12.3. Kemudiannya akan berlaku di Dungon untuk pecutan yang kedua, dan zon pecutan yang ketiga di Paka iaitu di kilometer 87.4. Hanya ada satu zon pendakian di Kijal dengan ketinggian 50 meter membabitkan pendakian kategori 4, di mana 2 mata maksimum yang menjadi rebutan untuk pendakian pagi hari ini. Dan secara keseluruhannya sejauh 135.4 km adalah laluan landai dari 141.5 km untuk para pelumba harungi. Mereka bermula pada ketika ini untuk dilepaskan dan dijangka akannya ada asakan awal membabitkan pelumba-pelumba ini kerana jarak di antara para pelumba dengan menuju ke zon pecutan yang pertama tidaklah terlalu jauh, hanya dipisahkan dengan perbezaan 12 km dari permulaan, di mana menyaksikan Wojtek Kminek dari pasukan Burgos Purpielia BH, begitu juga Muhammad Nur Aiman Rosli dari pasukan Terengganu Cycling Team serta Johan Sobal dari Chengdu DYC Cycling Team, antara 3 pelumba yang nampaknya melakukan asakan untuk mereka memisahkan diri dari kelompok peloton. Tiada reaksi dan juga pergerakan dari peloton untuk cuba mengejar 3 pelumba yang berada di hadapan dengan jarak 1 minit buat ketiga-tiga pelumba itu. Dan kini kita menuju ke zon pecutan yang pertama membabitkan 3 pelumba Wojtek Kminek dan juga Nur Aiman Rosli. Aiman sudah pun melakukan lanjutan untuk meninggalkan 2 pelumba di belakangnya. Cuba dikejar oleh Wojtek Kminek dan Johan Sobal, dan di sini menyaksikan Aiman mengutip 3 mata di zon pecutan yang pertama, sambil Wojtek pula di kedudukan yang kedua untuk 2 mata, dan Johan Sobal di tempat yang ketiga dengan 1 mata. 2 minit 5 saat kini untuk ketiga-tiga pelumba tersebut meninggalkan peloton. Dengan 126.6 km lagi mereka menuju ke garis penamat, dan pecutan yang kedua akan berlaku di Dungon, dan ini adalah kedudukannya, di mana Aiman di tempat yang pertama, Wojtek kedua, dan Johan Sobal di kedudukan yang ketiga. Tidak ada sebarang perubahan untuk ketiga-tiga pelumba berada di depan selaku pendahulu, dengan peloton kini dikawal oleh para pelumba dari XDS Astana, begitu juga dengan pelumba Chengdu yang menetapkan tempo kayuhan mereka untuk cuba mengejar pendahulu dengan membabitkan Nur Aiman Rosli, Wojtek Kminek dan Johan Sobal menuju ke sprint 2 yang dijangka akan berlangsung di Dungon di kilometer 66.7. Masa yang semakin dipertingkatkan dengan perbezaan 1 minit 45 saat untuk Aiman, Wojtek dan juga Johan Sobal terus memimpin perlombaan ini. Belum lagi ada gerakan dan juga usaha yang dilakukan oleh peloton dengan tempo kayuhan yang hampir sama, di mana menyaksikan purata kelajuan untuk perlombaan kali ini adalah sekitar 43 km sejam. Johan Sobal yang mendapat 1 mata di zona pecutan yang pertama tadi, apakah mampu nanti untuk dia mengatasi 2 lagi pelumba iaitu Aiman dan juga Wojtek, atau kita akan dapat menyaksikan sekali lagi persaingan itu bakal terarah di antara pelumba Terengganu Cycling Team tersebut ataupun Burgos Purpielia BH yang mampu mengutip 3 mata maksimum di zon pecutan yang kedua. Mereka semakin menghampiri dengan kelajuan kayuhan yang dipertingkatkan. Ini adalah pelumba yang perlu diberikan tumpuan. Wojtek Kminek
yang semalam menamatkan saingan di kedudukan yang ke-9 untuk perlumbaan peringkat yang ke-3. Kiminek berada di belakang dua pelumba Aiman dan juga Johan Sobal untuk menuju ke zon pecutan yang kedua. Tentunya akan ada mata tambahan yang mahu diraih dengan Wojtek mula bergerak, diikuti di situ oleh Aiman dan Johan Sobal sekali lagi tidak berganjak kedudukannya dan kali ini menampakkan sedikit kelebihan untuk Wojtek Kiminek memenangi pecutan yang kedua di Dungun, di mana Nur Aiman pula di kedudukan yang kedua. Jadi 5 mata untuk kedua pelumba ini selepas melengkapkan 2 zon pecutan dan 2 mata buat Johan Sobal dari pasukan Chengdu DYC Cycling Team selepas 1 lagi mata dikutipnya di pecutan yang kedua. Dan ini kedudukan untuk pelumba-pelumba selepas melepasi zon pecutan yang kedua, di mana menyaksikan Wojtek Kiminek yang memiliki 3 mata, diikuti Nur Aiman Rosli dengan 2 mata dan Johan Sobal dengan 1 mata. Berbaki 1 lagi zon pecutan yang ditawarkan di peringkat yang ke-4 ini. 2 minit masih yang ditinggalkan oleh 3 pelumba yang bertindak sebagai leader untuk mengatasi peloton 54.5 km yang terakhir. Mereka akan sampai sebentar nanti di zon pecutan yang terakhir di Parker ini, di mana menyaksikan gerakan kali ini mula dilakukan oleh Nur Aiman Rosli untuk meninggalkan kedudukan Wojtek Kiminek yang berada di tempat yang kedua. Johan Sobal di kedudukan yang ketiga. Semakin pantas untuk Nur Aiman Rosli. Dia dijangka akan mampu untuk mendapatkan 3 mata maksimum. Dia menoleh ke belakang melihat kedudukan Wojtek sebelum melintasi pecutan yang ketiga. Untuk Nur Aiman Rosli mengumpul 8 mata dari 3 zon pecutan yang ditawarkan hari ini. Selepas semalam menyaksikan Nur Aiman Rosli gagal untuk mengutip sebarang mata, tetapi kali ini dia beraksi dengan lebih cemerlang menerusi kayuhan yang ditampilkannya, membolehkan beliau kini mengumpul 15 mata secara keseluruhan dengan pungutan mata yang dikutip di peringkat yang pertama dan juga perlumbaan di peringkat yang keempat ini. Tidak banyak perubahan membabitkan peloton dan juga pendahulu, tetapi kali ini hanya meninggalkan Nur Aiman Rosli dan juga Johan Sobal untuk bertindak sebagai leader di bahagian hadapan, dengan Wojtek Kiminek sudah pun memperlahankan kayuhannya untuk menanti peloton untuk kembali semula menyertai peloton dan bergerak menuju ke Kijal untuk zon pendakian. Melepasi Parker di Terengganu dan akan bergerak ke Kijal untuk satu-satunya zon pendakian yang akan berlaku nanti, dengan menyaksikan pendakian hari ini adalah pendakian bagi kategori 4. Jadi 3 mata ditawarkan, 2 mata untuk pelumba pertama yang tiba dan 1 mata untuk pelumba yang kedua. Gerakan peloton yang dilihat cuba untuk mengurangkan jurang dengan hanya 1 minit 40 saat di antara peloton dan juga 2 pelumba yang berada di hadapan. Nampaknya di situ ada pelanggaran yang berlaku yang membabitkan pelumba-pelumba dari tim Piknik Pos NL. Turut kelihatan ada pelumba Aisen Racing Team serta St. George Continental Cycling Team. Diharapkan tiada yang serius yang dialami oleh para pelumba ini untuk mereka meneruskan perjalanan dan meneruskan kayuhan bagi melengkapkan perlombaan di peringkat yang keempat hari ini. Walaupun nampak ada pelumba yang mengalami sedikit kecederaan dan diberikan bantuan oleh para petugas dengan 1 minit 20 saat perbezaan masa di antara peloton serta 2 pelumba yang bertindak selaku leader untuk mereka menuju ke Kijal.
Kabarkan pelumba-pelumba yang mengalami kemalangan kaca tadi meneruskan kayuhan mereka. Dapat kita perhatikan kecederaan kecil yang dialami oleh Hayato Tobaru dan juga Hayato Okamoto, dua pelumba dari Aisan Racing Team. Sementara seorang lagi pelumba dari Pos NL yang terlibat dalam pelanggaran tersebut adalah Christian Van Ries, tetapi dia juga mampu untuk meneruskan kayuhan. Berbaki 26.8 km untuk perlumbaan ini ditamatkan. Masih lagi ada kelebihan 1 minit 5 saat di antara peloton serta dua pelumba di depan, Muhammad Nur Amir Rosli dan Johan Sobal. Ada satu zon pendakian yang akan mereka harungi. Josh Bennett, pelumba terbaru yang gagal untuk menamatkan perlumbaan di peringkat yang keempat ini. Dan ini adalah pelumba Pos NL yang mengalami kecederaan selepas terlibat dalam kemalangan kecil di Parker sebentar tadi. Tetapi dia masih lagi dapat meneruskan perlumbaan. Momentum yang terus dipertingkatkan oleh Johan Sobal serta Muhammad Nur Amir Rosli bagi memastikan mereka kekal untuk berada di hadapan 500 meter menuju ke zon pendakian satu-satunya yang ditawarkan untuk hari ini. Ada 2 mata maksimum yang boleh dikutip di puncak kategori 4 ini, di mana menyaksikan kayuhan yang dilakukan oleh Nur Aiman Rosli untuk dia berada di depan Johan Sobal dan semakin menghampiri zona pendakian bagi 2 mata. 2 mata yang pertama untuk Nur Aiman Rosli dari zon pendakian di perlumbaan Petronas LTDL untuk kali ini. Barulah tiba para pelumba peloton yang sampai untuk mereka memanjat jarak sejauh 50 meter di zon pendakian itu. Dan kini hanya 12.4 km lagi untuk ditamatkan. Apakah mampu Nur Aiman Rosli serta Johan Sobal terus bertahan dengan gerakan serta kelajuan yang semakin pantas dari kayuhan peloton? Hanya 48 saat saja memisahkannya. Kini Nur Aiman Rosli terpaksa bertindak secara solo apabila menyaksikan Johan Sobal sudah pun mengendurkan kayuhan dan menanti ketibaan peloton yang semakin hampir untuk tiba. Jarak perlumbaan kini 6.2 km menuju ke garisan penamat. Aiman bertahan dari serangan, dari asakan yang dilakukan oleh peloton. Dia diberikan sorakan dan juga dorongan para penonton. Dan di sini nampaknya terlibat satu lagi insiden kemalangan yang membabitkan 2 lagi pelumba. Dan nampaknya Nur Aiman Rosli juga sudah pun ditangkap oleh peloton sebelum mereka menuju ke garisan penamat. Melepasi jambatan cukai di Kemaman ini, perlu diingat ada 2 selekoh yang terakhir yang perlu mereka harungi. Ada pelumba yang cuba melakukan breakaway ketika ini untuk mendapatkan kelebihan. Itu adalah Sanbaya, tetapi pantas ditangkap semula oleh peloton. Dan pergerakan peloton kini semakin pantas. 1.2 km dapat disaksikan di situ pelumba-pelumba dari Uno X Mobility yang mencari laluan yang terbaik mereka. Begitu juga dengan pelumba-pelumba dari Tudor di sini menyaksikan satu lagi seleko yang sudah pun dilepasi untuk menuju ke laluan lurus. Kita perhatikan kepada pergerakan Matteo Maluselli, Aaron Gate yang berada di hadapannya. Dan kini Matteo Maluselli mula untuk melakukan hembutan. Aaron Gate membuka laluan itu. Sambil itu persaingan yang terus senyap menuju ke garis penamat dengan Matteo Maluselli terus mencipta sensasi untuk memastikan kejayaan di perlumbaan peringkat yang keempat kali ini bagi meraih kemenangan yang ketiga peribadinya di Petronas LTDL 2025. Kita perhatikan sekali lagi apabila pelumba Tudor yang terlebih dahulu masuk dan juga melepasi seleko yang terakhir. Namun begitu tiada kelibat Avid Decline dan laluan diberikan kepada Matteo Maluselli oleh Aaron Gate untuk lepas dan melakukan pecutan dengan cabaran dari Alam Bikra serta Manuel Paralbier. Namun Maluselli bertahan
dan tiba di garis penamat mengatasi Penal Bear di tempat yang kedua, Bikra di kedudukan yang ketiga. Yes, it's incredible. A lot of things change from last year. Also my head, because when you are in a big team, nobody puts you a pressure, but you feel that the victory is normal for the big team like Astana, like Sixties Astana. So okay, I feel good. I have a good legs. Team did a perfect job for me, believe in me, and I think that win 3 stages of 4 is incredible. Sudah perlombaan peringkat yang keempat dari Kuala Terengganu ke Kemaman sejauh 141.5 km dengan menyaksikan Matteo Maluseri dari XDS Astana di tempat yang pertama, Manuel Penal Bear dari tim Polti Visit Malta di kedudukan yang kedua, dan Erlen Bikra dari pasukan Uno X Mobility di tempat yang ketiga. Muhammad Nur Ahmad Rosli yang cemerlang di 3 zon pecutan dan juga 1 zon pendakian dinobatkan selaku Most Combative Rider, sementara pelumba terbaik Asia Tenggara menjadi milik Muhammad Izzat Helmi Abdul Khalil dari pasukan Malaysia Pro Cycling. Jersey putih rakan muda terbaik Asia kekal menjadi milik Vadim Pronsky dari Terengganu Cycling Team, sementara jersey Polkadot Barbers O2 juga dikekalkan oleh Patrick Addy dari tim Piknik Os NL. Dua lagi jersey utama iaitu jersey Oren KBS selaku Raja Pecut serta jersey hijau Petronas selaku penalu keseluruhan ianya dimiliki oleh Matteo Maluselli dengan kejayaan peringkat yang keempat yang ditampilkan oleh pelumba XDS Astana ini. Cabaran menanti para pelumba di perlombaan peringkat yang kelima dari Temerloh ke Fraser Hills sejauh 123.1 km. 3 zon pecutan akan mereka lalui di Mentakap, Bukit Damar dan juga Mempaga, dan kemudiannya ada 2 zon pendakian bermula di Raup dengan pendakian kategori 3 dan akan mengakhiri perlumbaan di puncak Fraser Hills dengan pendakian kategori 1 setinggi 1,247 meter yang perlu dilengkapkan oleh kesemua pelumba. Baik, sedar tak sedar, saingan Petronas Le Tour de Langkawi 2025 dah halfway dah dengan kemenangan peringkat keempat milik Matteo Maluselli sekali lagi. Esok kita akan teruskan perlumbaan dengan peringkat kelima dari Temerloh menuju ke Fraser Hills sejauh 133.7 km. Jadi jom orang ramai turun memeriahkan suasana, berikan sokongan kepada pelumba tempatan mahupun antarabangsa. Sampai jumpa di sana. Petronas LTDL 2025 menggegarkan. Nantikan pelumba-pelumba yang akan sampai untuk menamatkan perlumbaan di peringkat keempat. Dan dijangkakan rider-rider kita akan